dari kalangan orang asli sendiri ya. Kita nampak tapak ini ada banyak penipuan. Salah satu penipuannya ialah rakyat tapak ini tidak dibenarkan untuk mengundi. Mereka telah dihalang oleh rela daripada keluar mengundi. Dan mereka juga telah diberi rasuah. Dipaksa memberi rasuah untuk mengundi. Dan ada juga yang kena pukul. Maka hari ini kita turun ramai-ramai sebagai pengundi tapak untuk menegakkan keadilan. Betul tak? Betul. Okey. Jadi kita orang asli, orang Melayu, orang Cina, orang India, semua orang ada hak. Ya, ini adalah perjuangan rakyat. Maka orang asli dari tapak mewakili semua orang asli di Malaysia yang kita ada di sini, lebih daripada 200 orang yang datang di sini untuk kita nak beri suara bahawa orang asli pun ada hak mengundi. Betul? Sekarang orang asli sebelum ini ada turun untuk tanah dan untuk kediaman. Inilah kali pertama secara orang asli turun untuk menegakkan hak mengundi mereka. Betul? Tapak di sini turun untuk menegakkan mereka pun ada hak untuk mengundi. Mereka pun ada hak untuk memilih pemimpin. Tapi di tapak semuanya ditipu. Orang asli ditipu, dihalang daripada keluar mengundi. Ya, dan undi orang asli pun telah disalahgunakan. Maka hari ini orang asli turun dari tapak untuk menegakkan keadilan bersama-sama dengan semua rakyat orang Melayu, Cina, India. Betul? Bangkit, bangkit. Rakyat bangkit. Bangkit, bangkit. Rakyat bangkit. Lawan-lawan. Lawan SR. Lawan-lawan. Lawan penipuan. Letak jawatan. SR letak jawatan. SR letak jawatan. Undo. SR undo. Undo. SR undo. Lawan-lawan. Lawan untuk keadilan. Lawan-lawan. Lawan untuk keadilan. Baik, kita minta seorang wakil orang asli untuk memberi fatwa. Dialukan Balali untuk beri fatwa. Dipersilakan. Balali mana? Angkat pegang. Ini adalah ketua komuniti yang bawa hari ini lebih kurang 200 orang ya. Boleh, Pak. Boleh. Kenapa boleh? Angkat sikit gambar. Ayo. Angkat sikit. Okey. Ayo. Cakap. Yo. Ayo memang betul. Sebab itu semua tubuh kaum orang asli lah. Macam saya ketua ada orang. Sebab masa pilihan raya kita nak turun mengundi pun pihak rela telah menetapkan jalan kita. Yang kedua, saya 2 tempat cek untuk nak mengundi. Cek tempat pertama, diorang kata tak ada nama kita nak mengundi. Cek tempat kedua lagi memang tak ada tempat kita nak mengundi. Sebab itu kita tak puas hati. Bukan kita tak puas hati nak melawan, nak bergaduh, nak bertumbuh, tidak. Tetapi kita menegakkan untuk keadilan rakyat semua. Meminta saudara baik bahasa Okay. Sebenarnya tujuan di Johor Bade bukan tujuan yang lain, tetapi kita Johor menuntut sebagai hak kerana sebagai asli ialah berdikari bersama ini menuntut yang dari baru memang berlayan itu bersama Johor di halaman ditipu oleh lain. Kerana surah pelayan ini Kongremu baik dan kita mengenai peloi dengan ada impact kuat ini.